backpackers. Sekarang kita nak angkat semua barang dalam beg sebab pagi tadi kita orang bising. Aku rasa ada budak-budak ni ikut aku. Kita buat si my bag lah. Sikit saya tunjuk makeup yang kita nak guna. Bising dekat belakang ni. Satu, dua, concealer. Ada je tak orang kat depan belakang tepi. Tak tahu malu. Dia orang tak kenal kita, tak tahu. Okay, tu je. Tu je bahan-bahan yang kita perlukan pada pagi ni. Concealer. Nanti aku lajukan. Saya tengok berapa lama Arya ambil masa untuk bersiap. Banyaklah nak kena conceal, banyak Sarawak lah sekarang. Nampak bintang atas tu. Apa yang kau belajar dari kursus semalam? Aku dia kelakar nak ni kat sini. Kalau kau tahu kau terkentut. Dia bayar dam lah. Dam berapa? Oh tak tahu. Macam kambing. Dia kena bayar kami. Aku nak puasa. Boleh tak sih? Ikut kemampuan. Tak ingat lah. Tak tahu vlog ni keluar apa umrah. Before. So tak cukup merah je, tak nampak dalam kamera. Tak marah. Pukul 9. Sekarang ke? Nak dengar. Kena minta. Aku tak ada dalam grup WhatsApp. Apa dia? Guys, kami lupa kami ada tak marah. Nasib baik Nick text tanya kita orang masuk ke tak. Kalau tak memang tak masuk. 4 minit. Tak panas lah. Oh, aku punya cari jenama apa ni? Huda Beauty guys. Sebab Huda. Sebab Dah siap. siap. Dah. Tak sampai 10 minit. Sampai di Paris. Kita orang dah sampai dekat Paris. Kita orang backpacking sekarang. Sekejap lagi kita orang pakai dah macam kura-kura. We still have a long way to go. Sekarang baru pagi. Kita orang punya flight pergi Maroc esok pagi. Lagi 24 jam. Tak lah. Flight kau apa? Aku 7 lah esok. 7 macam tu. 7, 8 macam tu flight. Sekarang baru pukul 9.30. Off. Sabtu. Kita orang baru turun ke hostel. Nak tunjuk kita orang baik-baik tapi mesti tak nampak. Tapi dia tunjuk pika. Besar. First stop, kita orang tinggalkan dulu beg ni. And then baru jalan-jalan. Bye. Nak tengok. Tak ada. Tak nampak. Macam dekat sana. Belakang. Pintu belakang. Pampehdu finally. Lighting lah tak kena. Sorry guys. Hi guys. I'm so hunger. Tapi Arisha masih ambil gambar untuk kali ke 150 juta. So ni aku order Pampehdu. After 2 years tak jumpa Pampehdu, akhirnya makan Pampehdu. And it's pistachio raspberry. Arisha punya, apa kau punya tadi? I love Paris. Adalah banyak lah. Ada omelette, ada cendawan, ada sausage, salad yang dia tak akan sentuh pun salad tu. Dengan baguette. Jadi mari kita makan guys. Dah boleh makan ke? Boleh. Ni dia punya kuih. Ada pun cabai kalau kau nak pedas-pedas sikit. Cabai mana-mana. Nak. Lepas ni champignon truffle. Sorry guys, lighting is not good. Kau bagi aku ni dah makan dah. Ni ada salad je. Salad tak boleh makan alone. Sausage. Ada reaction dia tu. Nak. Tadi dia combine ke review ni. Mana rasa? Pistachio dia pelik. Kau memang rasa pistachio. Maybe aku memang bukan peminat pistachio pun.
Mi tarik and wonton. Besar gila. Nasib baik kita orang terfikir nak share. Nasib baik kau fikir nak share, kalau tak Nasib baik aku cakap aku tak lapar sangat. kalau tak aku dengan nafsu aku. Besar gila nak mampus. Dagingnya sedap. Kan, anggut kan? Sedap. Aku punya reaction tak memberangsang sangat. Tapi sedap lah kan? Sebab aku bukan big fan of mi tarik. Ni queue untuk kedai matcha. Queue dia sampai belakang tu. Wafi tengah kat dalam beraturkan. So Wafi sampai dulu. So Wafi dah dapat beli dah kat dalam tu dia. Panjangnya kalau tak sedap. So matcha secured. Satu strawberry matcha, satu mango matcha. Kita rasa ni dulu, strawberry matcha dulu. Kau dah pernah rasa ke? Strawberry matcha memang aku selalu order tapi bukan dekat sini. This is first time try dekat Creamy Daily. Nampak pekat lah. Sedap tu? Sedap. Aku rasa tempat lain macam lagi banyak strawberry. This one memang creamy lah. Faham? Sedap. Now Dia we tak try overpower. Biasanya orang overpower Mango matcha. strawberry. Okay, next second one mango. Dia macam pelik. Dia macam lagi rasa matcha lah. And then So mango dia tak punya- strong lah. Tu macam sound TikTok. Tapi aku suka lah dia memang letak biji-biji. Dia Faham? macam memang Dia punya blend buah tu- betul. Aku sebenarnya nak pergi normal. Sedap dah. Tak. Okay. Aku tak minum lagi ke? Lah. Kau gelak sangat kat aku cakap panjang ni. Kau kan? Stop dekat airport. Malu pula aku. Duit belanja guys. Ni comel je kucing ni. Ni comel je. Okay, so ni kita orang punya room tour dekat Riyadh. So ni the bilik air. Situ. Lepas tu ni bilik dia untuk 4 orang. Sini bilik kita orang. Ni kita orang punya view of the Riyadh. Lepas tu bilik kat bawah tu bilik ni Anis. So ni view Riyadh tu. Tu je. Kena belajar ke? Alors, vous voulez du thé avec du sucre ou sans sucre? Avec. Apalah yang pergi ikut dia. Okay, yes. On the way, this is the closest one that I can get. Fais la menthe. Ada dua je yang besar. Chacun fait un peu d'amantis. Ah, okay. D'accord. Aku pernah buat extraction. You take this point ke? Malas nak layan 7 orang. Fais dans tous les verres. I'll give you this much, Hari.
No, It's fine. Ya, aku bagi sejuk sekali. Ambil. Tepi. Sedap witi dia. sedap. Oh, sedap doh. Sedap kan? Sedap. Dia sedap tapi panas. Aku ingatkan dia terlampau manis. Weh, kalau dia tak panas sangat lagi okey. Jom buka ni. Weh, panas bawa. Panas ya. Tapi Supaya aku asam sini. Steady. Dia baru. Apa dia? Entree. Takkan ni untuk makan dengan tu nanti. Kalau kita dah makan dah habis lah. Habis dah. Menu ni betul. Beef with pastilla. Correct. Chuta sih, marinasi. Tadi orang cakap dia lain kan bau dia macam sedap dah. Dia kata aku tak tahu apa rasa bau macam rendang. Sedap lah. Rasa pertama. Tak rasa cinnamon dia ke? Kepat je tak cinnamon. Rasa beef dia. Besar. Nak ambil kuah tak? Aku tak nak ambil. Tak ambil besar. Siapa yang tak dapat lagi ni? Kau dah makan belum? Mana? ayam ni tak besar tau sebab dia bahagian tulang. Macam rendang. Guys, ni Aku ayam. ingat dia potato. Tapi bawah lemon. Wah sedapnya. Hotel Yang macam ada tu kau punya. Oh. Rasa. Kau suka ayam dia? Ayam dia. Kau lagi suka ayam? Ayam. Aku daging. Cantik ah. Kita kat mana ni? This one is the syrup after shower. Yes, yeah. Apa sedap. Ya weh. Weh, memang masuk. Weh memang kalau Memang clear. Bapak kau. bawa aku. Nanti nak. Besok. Weh, ni Weh, weh bahaya. Laju. natural. Step baru. Dia boleh tanya makan. Satu hari kita dah dapat 10 eh. Tak apalah weh. Tak apa. Dia tak set kau. Tak apa budak-budak lagi. Kau. Lalu lah. Pandai budak ni. Guys, sekarang kita mau sunrise hunting. Aku rasa masjid lah yang tinggi-tinggi ni. Sekarang kita dah tunggu Sunrise. but sunrise is nowhere to be seen. Pukul berapa? Tapi sana macam cerah juga. Maybe sana juga sunrise. Tapi Kalau kita tiba-tiba tengok phone tiba-tiba terlepas. sentiasa belakang bangunan. Stay tuned. Ini show lagi. لا قال لي خسرت فيها. Berita hari ini. Jarang ni kami punya guys. Ni apa kan baca? Dilarang membuang sampah merata. Menjaga ke atas. Ala Yuza Farfin kebersihan. Hadiah Patukum. Taman kami. Amin. Kau kepala tour guide kita orang. Jom cari tempat betul tu. Biar dia guys. Biarkan dia. Gelap. Dia tadi atas. Dia pijak kain aku. Aku dah tengah atas tu semua aku melompat. Kau tak transition tu. What's up guys?
Macam ni Alia. One. Geling-geling pakcik ni. Baju dah feri-feri. Titip perangai macam ni. Oh, okey. Sekarang kami dekat Museum Art Islam. Alhamdulillah. Hari tu kat KL dah pergi, hari ni pergi Morocco pula. Review Review okey lah, dapat macam adalah benda yang kita orang tahu, macam dapat relate. So macam tak adalah bosan sangat. Sebab kalau tak tipu. Bosan sikit tapi kalau tak macam asyik tengok gambar kan kita. Betul. So macam gila melawat. Kita selalu datang Morocco. Betul. Tengoklah sikit-sikit. Tengok sejarah-sejarah Islam kan. Dekat Morocco. Walaupun sebenarnya kadang sama je. Benda-bendanya. Tak sama sebenarnya. Sebagai orang yang macam ni, sama je. Boleh. Tak sama. Kita buat preparation untuk next trip Pika. Tak ada kaitan betul. Tak, diorang semua tak tahu kat mana. Kami pun tak tahu kat mana. Tak tahu lah. Mana diorang? Patutnya tak habis lagi. Patutnya ada lagi bilik-bilik sana kena visit. Tapi kami dah malas, jadi kami tunggu je sini. Ya. Okay, tu je. Bye. Bye guys. Aku rasa dia lambat sebab dia buat semua terus. Dia nak apa itu? Bom, okey. Bukan nak itu kus-kus kan? Dia kalau nak makan. Nampak skin. Makanlah. Ni ada. Ni apa tu? Ni apa bising? Lem ni. Okey. Foto. Habis daging ni. Habis dah balik dah.